Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasid bin Maknom, nombor metrik 289107, akan membentangkan berkenaan dengan budaya politik Vietnam, mewakili kumpulan 6 bagi subjek GMGAJ 1024, politik dan pentadbiran. Di sini saya akan membentangkan berkenaan dengan ahli kumpulan 6. Pertama, iaitu Muhammad Rasid bin Maknom, nombor metrik 289107. Yang kedua iaitu Puan Muhalijah binti Muhammad Yunus, 289149. Yang ketiga Nariza binti Zain, 289153. Yang keempat iaitu Haslinda binti Hamzah, 289043. Yang kelima iaitu Encik Najmi Arifin bin Abdul Hadi, 289152. Dan yang keenam iaitu Muhammad Zulhairi bin Jaafar, nombor metrik 289370. Pengenalan apakah itu budaya politik? Budaya politik merujuk kepada sikap, nilai dan kepercayaan masyarakat yang membentuk cara sistem politik difahami dan diterima. Pertama iaitu sikap dan kepercayaan terhadap kepercayaan sistem politik. Kedua, cara autoriti, kuasa dan dasar awam difahami. Yang ketiga iaitu asas kepada legitimasi kerajaan dan pembinaan negara. Slide ini menunjukkan pengaruh Confucianisme. Confucianisme menekankan hormat kepada autoriti dan orang tua serta keharmonian dalam masyarakat. Ia juga mengajar bahawa seorang pemimpin perlu mempunyai tanggungjawab moral terhadap rakyat. Nilai-nilai ini kemudiannya mempengaruhi struktur politik dan kepimpinan dalam sesebuah negara. Slide ini menerangkan tentang asas sejarah budaya politik Vietnam. Budaya politik Vietnam terbentuk melalui sejarah yang panjang, melibatkan tradisi tempatan, penjajahan, peperangan dan pembinaan negara sosialis. Budaya politik ini berakar lebih 5,000 tahun sejarah. Ia dipengaruhi oleh falsafah tradisional seperti Confucianisme, zaman penjajahan Perancis, perang pembebasan dan akhirnya penubuhan negara sosialis satu parti. Era penjajahan dan revolusi memainkan peranan penting dalam membentuk nasionalisme, patriotisme serta kesetiaan rakyat kepada parti negara di Vietnam. Semasa era penjajahan Perancis, Vietnam diperkenalkan kepada sistem tadbir urus barat. Walaupun bertujuan mengukuhkan kawalan kolonial, sistem ini secara tidak langsung telah mencetuskan kesedaran nasionalisme dalam kalangan rakyat tempatan yang menentang penindasan dan eksploitasi penjajah. Memasuki abad ke-20, revolusi sosialis di bawah kepimpinan Parti Komunis Vietnam CPV telah membentuk asas kepada pembinaan negara moden Vietnam. Revolusi ini bukan sahaja menekankan perjuangan kemerdekaan, malah memupuk nilai patriotisme yang berteraskan pengorbanan, disiplin dan solidariti nasional. Selain itu, kesetiaan rakyat terhadap parti negara dibina secara sistematik melalui pendidikan ideologi yang berfungsi sebagai alat utama sosialisasi politik. Pendidikan ini memastikan nilai-nilai sosialisme, nasionalisme dan kesetiaan kepada CPV terus diperkukuh merentasi generasi seperti yang dibincangkan oleh London 2023. Pembaharuan Domoy pada tahun 1986 merupakan titik perubahan penting dalam pembangunan Vietnam. Reformasi ini memberi tumpuan kepada pembaharuan ekonomi dengan memperkenalkan mekanisme pasaran. Namun, pada masa yang sama mengekalkan kawalan politik di bawah Parti Komunis Vietnam CPV. Melalui Domoy, Vietnam beralih kepada ekonomi pasaran berorientasikan sosialis di mana pemilikan swasta dibenarkan dan sektor bukan negara pula berkembang. Walau bagaimanapun, kuasa politik kekal berpusat di bawah CPV tanpa pembukaan politik yang menyeluruh. Hasil daripada pembaharuan ini, Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan pelaburan serta proses perbandaran yang semakin ketara. Namun demikian, liberalisasi politik masih terhad menandakan
kesinambungan model pembangunan ekonomi tanpa pembaharuan politik yang seimbang. Budaya politik kontemporari secara umumnya boleh difahami sebagai bersifat hibrid. Budaya politik semasa di Vietnam menggabungkan ideologi sosialis dengan pendekatan ekonomi yang pragmatik serta keterbukaan terhadap globalisasi. Walaupun Vietnam kekal sebagai negara satu parti yang dipimpin oleh Parti Komunis Vietnam, pendekatan ekonomi yang diambil adalah lebih fleksibel dan berorientasikan pasaran, khususnya selepas pelaksanaan reformasi Dong Moi. Dari segi sifat hibrid, pertama sekali, ideologi sosialis masih menjadi asas utama sistem politik. Prinsip Marxisme-Leninisme dan pemikiran Ho Chi Minh terus membentuk tadbir urus negara, pendidikan politik dan legitimasi kuasa pemerintah. Nilai seperti kolektivisme, kestabilan politik dan kesetiaan kepada negara kekal dominan dalam budaya politik masyarakat. Sifat hibrid kedua adalah pendekatan ekonomi pragmatik. Kerajaan membenarkan pelaburan asing, sektor swasta dan integrasi ekonomi global bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara, walaupun tanpa liberalisasi politik yang menyeluruh. Selain itu, pendedahan global, terutamanya dalam kalangan belia, semakin meningkat. Pengaruh globalisasi media sosial dan budaya antarabangsa telah membentuk sikap generasi muda yang lebih terbuka terhadap idea baru, terutamanya berkaitan kualiti hidup, peluang ekonomi dan kecekapan pentadbiran. Walau bagaimanapun, penlibatan politik formal masih berada dalam batasan yang ditetapkan oleh negara. Pemusatan kuasa politik masih kukuh walaupun wujud perubahan sosial dan ekonomi. Pemusatan kuasa ini bertujuan memastikan kestabilan politik, perpaduan nasional dan kesinambungan ideologi sosialis, terutamanya dalam menghadapi tekanan globalisasi dan perubahan sosial. Seperti yang dihujahkan oleh Tao pada tahun 2024, pemusatan kuasa ini dianggap sebagai mekanisme penting untuk mengekalkan ketertiban politik dan pembangunan ekonomi yang berterusan yang menghadkan penyertaan politik secara lebih terbuka. Saya akan membincangkan beberapa aspek penting yang menjelaskan budaya politik Vietnam secara lebih mendalam. Bagi fokus perbincangan, pertama ialah sifat dan asas budaya politik. Budaya politik Vietnam dicirikan oleh nasionalisme yang kuat, kepatuhan ideologi serta sokongan terhadap kepimpinan politik yang berpusat. Rakyat secara umumnya melihat kestabilan politik sebagai keutamaan utama demi pembangunan negara. Kedua, dari aspek simbol budaya politik, Vietnam banyak menggunakan simbol untuk mengekalkan legitimasi politik. Antara yang paling ketara ialah kultus Ho Chi Minh. Beliau digambarkan sebagai tokoh moral, simbol pengorbanan dan bapa kepada negara. Imej beliau digunakan secara meluas dalam pendidikan, media dan upacara kebangsaan untuk memupuk kesetiaan rakyat. Selain itu, upacara kebangsaan seperti Hari Kemerdekaan, peringatan perang dan ritual evolusi berfungsi sebagai alat yang mengekalkan ingatan kolektif dan mengukuhkan identiti nasional. Simbol-simbol ini menghubungkan sejarah perjuangan dengan realiti politik semasa. Ketiga, dari segi perkembangan budaya politik, Vietnam telah melalui beberapa fasa penting, bermula dengan pengaruh konfusianisme pra-kolonial, diikuti era penjajahan Perancis, perjuangan revolusi, pembinaan negara sosialis dan seterusnya pembaharuan ekonomi Dong Moi. Setiap fasa ini meninggalkan kesan tersendiri terhadap sikap politik rakyat. Keempat, sosialis politik dan ejen sosialis memainkan peranan utama dalam mengekalkan kesinambungan budaya politik. Ejen membawa maksud seperti keluarga, rumah, organisasi belia, media negara dan ritual budaya, berfungsi untuk menyampaikan nilai patriotisme, kesetiaan kepada negara dan kepatuhan kepada pemimpin. Dalam konteks semasa, media digital pula mula mempengaruhi cara generasi muda memahami politik, walaupun masih dalam kawalan ketat kerajaan. Disebabkan empat ciri ini, Vietnam menunjukkan bahawa budaya politik mereka bersifat stabil tetapi tidak statik kerana ia berubah secara perlahan selari dengan perkembangan ekonomi dan sosial, namun masih berakar kukuh pada ideologi tradisi dan ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Alif bin Abdul Hadi.
Nombor metrik 289-152. Di sini saya akan menerangkan sifat dan asas budaya politik. Sifat politik budaya Vietnam dicirikan oleh nasionalisme kuat, kepatuhan ideologi, pemujaan pemimpin dan sokongan pragmatik terhadap perubahan berperingkat. Di sini saya akan menerangkan beberapa pengaruh dan beberapa ciri. Pertama adalah pengaruh Confucianism. Nilai Confucianism membentuk sikap patuh kepada autoriti, keharmonian sosial dan jangkaan kepimpinan berasaskan moral serta hierarki. Yang kedua berkenaan dengan nasionalisme, warisan dan revolusi. Perjuangan kemerdekaan membentuk identiti nasional, legitimasi politik melalui petrolerisme serta kesetiaan kepada Parti Komunis Vietnam. Yang ketiga berkenaan dengan pendidikan dan sosialisasi politik. Ini digunakan untuk menanam nilai ideologi, memperkukuh legitimasi CPB dan memastikan kesinambungan budaya politik merentas generasi. Yang keempat adalah kesan pembaruan Doi Moi. Reformasi ekonomi melahirkan budaya politik hybrid, yakni patuh secara politik tetapi lebih dinamik dan pragmatik dalam kehidupan ekonomi. Yang terakhirnya adalah berkenaan dengan ideologi sosialis, metrik, Leninism dan pemikiran HO ataupun Ho Chi Minh, membentuk kesedaran politik berasaskan kolektivisme, kebajikan, komunal dan tanggungjawab bersama. Dan seterusnya adalah berkenaan aspek simbol budaya politik. Secara keseluruhan, simbol ini membentuk identiti politik bersepadu yang menyokong ideologi negara dan kesinambungan legitimasi politik negara Vietnam. Pertama adalah berkenaan dengan simbol politik dan legitimasi negara. Simbol politik membentuk identiti nasional dan menyatukan masyarakat. Ia juga mengukuhkan legitimasi autoriti politik negara. Yang kedua adalah kultus Ho Chi Minh. Ho Chi Minh dijadikan simbol moral dan kebapaan nasional. Imejnya mengesahkan ideologi serta kesetaraan kepada negara sosialis. Yang ketiga adalah upacara ritual kebangsaan. Upacara kebangsaan berfungsi memperingati sejarah perjuangan dan pengorbanan negara. Ritual ini mengukuhkan solidariti nasional dan legitimasi Parti Komunis. Yang keempat adalah institusi pendidikan dan ideologi. Institusi pendidikan dan ideologi berperanan sebagai media penyampaian simbol dan nilai ideologi negara melalui kurikulum, aktiviti pelajar, patriotisme dan kepatuhan politik diperkukuhkan. Dan yang terakhir adalah penggabungan tradisi dan sosialisme. Amalan ini adalah amalan budaya tradisional yang digabungkan dengan naratif politik negara bagi mengekalkan kesinambungan sejarah. Pendekatan ini menjadikan sosialisme lebih diterima dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah media propaganda visual. Media propaganda visual menyampaikan simbol politik dalam kehidupan seharian masyarakat. Ia menegaskan bahawa nilai perpaduan tanggungjawab SMK dan kesetiaan politik. Terima kasih. Perkembangan budaya politik Vietnam. Struktur politik Vietnam kekal stabil di bawah satu parti. Namun, budaya politik terus berkembang selari dengan pemodenan ekonomi dan integrasi global. Terdapat 5 fasa dalam perkembangan budaya politik Vietnam. Yang pertama adalah era pra-kolonial dan juga Konfusianisme. Budaya politik awal dipengaruhi Konfusianisme yang menekankan moral, kepatuhan dan hierarki otoriti. Amalan tradisional seperti penyembahan nenek moyang membentuk asas identiti politik berteraskan budaya. Kedua, era penjajahan dan revolusi. Penjajahan Perancis mencetuskan kesedaran nasionalisme walaupun membawa pembangunan sosial. Gerakan revolusi di bawah Ho Chi Minh menanamkan nilai patriotisme, pengorbanan dan anti-imperialisme. Yang ketiga adalah pembinaan negara sosialis pada tahun 1954 sehingga 1986. Selepas penyatuan negara, Parti
Komunis Vietnam mengukuhkan dimensi politik dan ideologi. Budaya politik menekankan kontekstualisme, kesertaan ideologi dan mobilisasi massa melalui pendidikan serta propaganda. Yang keempat adalah reformasi Doi Moi selepas 1986. Pembaharuan ekonomi memperkenalkan mekanisme pasaran dan mengubah struktur sosial. Vietnam membangunkan budaya politik hybrid yang mengekalkan ideologi sambil mengamalkan mekanisme ekonomi. Yang seterusnya adalah yang kelima, iaitu era komputerari dan juga pendigitalan dan perubahan generasi. Media sosial dan globalisasi mempengaruhi sikap politik khususnya di kalangan belia. Muncul tuntutan budaya terhadap ketelusan, terhadap kualiti hidup dan juga ruang ekspresi politik. Sosialisasi politik dan ejen sosialisasi di Vietnam. Terdapat 6 ejen yang membentuk sistem sosialisasi politik yang berlapis dan juga secara berterusan. Budaya politik dikekalkan melintasi generasi dengan perubahan yang berlaku secara perlahan dan juga terkawal. Ejen yang pertama adalah keluarga, yang merupakan ejen asas yang mewariskan nilai menghormati autoriti, patriotisme dan juga tanggungjawab komunal. Nilai dalam keluarga membentuk orientasi hierarki dan juga kolektivisme sejak awal kehidupan. Ejen yang kedua adalah sekolah dan juga pendidikan formal. Sistem pendidikan menanamkan kesetiaan kepada negara dan parti komunis melalui subjek sivik, sejarah serta ideologi. Sekolah membentuk kesedaran politik dengan menampilkan parti sebagai pelindung kemajuan dan juga moral negara. Ejen yang ketiga adalah organisasi massa belia. Organisasi seperti Kesatuan Belia Ho Chi Minh menyediakan latihan kepimpinan dan pelibatan politik secara bertutur. Ia mersosialisasikan belia kepada norma politik dan mempersiapkan mereka sebagai penyokong ideologi negara. Yang keempat adalah media dan juga komunikasi negara. Media milik negara menyebarkan naratif politik yang menekankan perpaduan nasional dan legalisme politik. Poster, slogan dan juga liputan media bertindak sebagai ejen sosialisasi politik harian kepada masyarakat. Ejen yang keempat adalah ritual dan amalan budaya komuniti. Upacara keagamaan dan perayaan tempatan mengukuhkan perpaduan serta identiti sosial komoditi. Amalan ini menggabungkan tradisi budaya dengan ideal politik yang dalam naratif nasional. Dan terakhir adalah media digital dan juga rakan sebaya. Media sosial memberi pendedahan kepada pelbagai pandangan politik khususnya dalam kalangan belia. Walaupun wujud ruang perbincangan baharu, perbualan digital masih dipantau bagi mengekalkan kestabilan politik. Kesimpulan, budaya politik Vietnam ialah sintesis antara tradisi dan kemodenan. Memahami sintesis ini penting untuk menilai kestabilan politik, daya tahan institusi dan aspirasi rakyat Vietnam. Asas budaya politik Vietnam terbentuk melalui interaksi jangka panjang antara nilai tradisional, warisan revolusi dan pengalaman sosialis. Konfusianisme dan etika kolektivisme membentuk sikap rakyat terhadap autoriti dan tanggungjawab politik. Yang kedua iaitu legalisi, revolusi dan kepimpinan CPB. Perjuangan anti penjajahan dan kepimpinan Parti Komunis Vietnam menjadi teras legitimasi politik negara. Simbol nasional dan imej Ho Chi Minh mengekalkan kesetiaan, perpaduan dan pemerintahan satu parti. Kesan pembaharuan dan pemodenan. Pembaharuan Doi Moi meliberalisasikan ekonomi tanpa mengubah dominasi politik CPB. Kepimpinan moral parti kekal sebagai ciri utama budaya politik walaupun Vietnam semakin terbuka secara global. Yang keempat, perubahan generasi dan digitalisasi, globalisasi dan media digital mengubah sikap politik khususnya dalam kalangan golongan muda. Mereka menuntut keterusan accountability dan tadbir urus yang lebih komprehensif. Peranan dan juga ejen sosialisasi. Keluarga, sekolah dan organisasi massa dan media membentuk kesinambungan nilai patriotisme dan juga kolektivisme. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 6.